Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar jangan lembayung Al-Quran yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah. Lihat pada muka surat 243 jilid yang ke-7 tafsir Ibn Katsir ayat ke-39 dan 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataitum min ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'inda Allah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun. Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Sadaqallahul azim. Dan sesuatu riba, iaitu tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah SWT. Dan apa yang kamu berikan rupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang buat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah lah yang menciptakanmu, kemudian beri padamu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat buat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Allah SWT dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ke-39 dan 40 dari surah Ar-Rum ini, kalau kita perhatikan, ini peringatan daripada Allah SWT. Telah saya jelaskan, riba itu merujuk kepada dua makna. Sama ada pemberian dengan tujuan untuk dapat pulangan, satu benda yang dihalalkan dalam bentuk konteks kehidupan bila mempunyai perkenalan dengan orang yang punya kedudukan. Telah saya bagi contoh dalam kuliah yang lalu. Walaupun demikian, kebanyakan ahli tafsir lebih cenderung untuk memilih maksud riba ni adalah benda yang diharamkan, kerana riba yang maksudkan itu izdiad, perkara-perkara yang bersifat tambahan dalam perniagaan, iaitulah seorang telah pun letakkan syarat-syarat tertentu dalam urus niaga bahawa pulangan diberikan mesti melebihi apa yang diberikan di peringkat awal. Bahayanya riba ni seperti disebut oleh para ulama tafsir, contohnya Imam Dr. Latif Nabulusi dalam tafsirnya. Kenapa riba ni disebut sebagai satu benda yang bahaya? Dalam ayat 276 surah Al-Baqarah yang telah saya bacakan aku yang lalu, bahawa Allah menyatakan yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah menghancurkan riba dan menambah keberkatan pada sedekah. Kerana bayangkan, apabila sistem riba ini mendominasi sesuatu tempat, katalah dunia Islam sebagai contohnya, mereka yang mempunyai kedudukan, kekayaan di Timur Tengah, yang punya aset dan juga harta, wang cash mungkin billion, trilion, wang yang begitu banyak, apa yang terjadi bila ditawarkan oleh golongan tertentu dengan membuat pelaburan ada pulangan sebanyak 20%, even lebih daripada itu, maka wang yang begitu banyak, limpahan harta yang dikurniakan Allah SWT akan beku di tangan golongan tertentu kerana yang melaburkannya mengharap pulangan dengan cara mudah. Sedangkan perniagaan belum tentu memberikan pulangan. Perniagaan subjek kepada untung dan rugi. Itu yang terjadi di negara-negara teluk, seperti ada laporan tu yang merujuk kepada banyaknya bilion duit yang disimpan di bank-bank antarabangsa milik mereka yang bukan Islam. Pulangan-pulangan kewangan yang dijanjikan itu, sebagiannya diambil, sebagiannya tak terambil banyaknya, dan itulah wang yang kembali digunakan untuk menghapuskan umat Islam, ethnic cleansing yang di mana-mana. Kerana wang yang begitu banyak beranak hasil daripada riba itu akhirnya membahayakan dibeli peluru untuk menembak umat Islam sendiri. Maka terbatallah akal yang Allah berikan kepada manusia yang tujuannya untuk berfikir. Sepatutnya wang yang begitu banyak digunakan untuk investment, diberi peluang kepada mereka yang punya akal yang bijak untuk mencaturkan wang itu dan menjadikan ia berkembang lebih ke hadapan. Maksudnya hebatnya teori ekonomi Umar Khattab radhiyallahu anhu tak kala menjadi khalifah. Cetusan idea Sayyidina Umar ni bahawa harta-harta anak yatim jangan dibiarkan disimpan beku, kerana dia akan kurang nilainya dengan sebab zakat yang diwajibkan. Katalah nilai mata wang dalam nilai wang yang disimpan milik anak yatim itu RM100,000. Menjelang haulnya, maka dia akan diambil sebanyak RM2,500. Tahun berikutnya ambil lagi 2.5% daripada yang baki itu. Lama kelamaan wang yang disimpan itu akan merosot nilainya, akan susut nilainya. Begitu jauh pandangan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu melibatkan ekonomi Islam ini, bahawasanya disuruh invest pada cara yang betul oleh mereka yang berkelayakan, yang tidak mengharapkan dengan investment itu untuk mengambil kesempatan di atas wang yang banyak yang disimpan. Maka
maka mestilah takbir urus oleh mereka yang benar-benar layak. Maka merujuk kepada ayat ini, kata Dr. Latif Nabulusi, mengapa Allah Ta'ala bila menceritakan tentang riba, dan Nabi SAW pernah menyatakan kepada para sahabat dalam Hajatul Wada', haji yang pertama dan terakhir kehidupan Nabi SAW itu, kepada puluhan ribu para sahabat mendengar tentang bahaya riba. Riba itu, kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, Nabi telah menyatakan ada 60 pintu. Pintu yang paling ringan daripada riba seperti seorang perempuan berzina dengan puteranya sendiri, ataupun seorang lelaki berzina dengan ibunya sendiri. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bahkan berkata, aku tak sempat nak tanya kepada Rasulullah, apakah lagi 59 pintu riba yang cukup bahaya itu. Jadi melihat kepada keadaan ini, kalau umat Islam menyedari bahaya riba, bahawasanya dia akan menta'tilkan uqul nairah, dia akan menyebabkan akal yang hebat yang dikurniakan Allah kepada manusia, orang beriman yang patut mencetuskan berbagai bentuk usaha niaga, kreativiti, kebijaksanaan, tapi ia mati dengan sebab golongan yang kaya ini tidak lagi menggunakan duitnya untuk tujuan investment, tapi disimpan duitnya di tempat-tempat tertentu dengan dijanjikan pulangan-pulangan yang banyak, maka wang yang sebanyaknya itu membantu perkembangan umat tidak jadi seperti demikian. Menarik apa yang disebut oleh Dr. Latif Nabulusi menguraikan ayat yang ke-39 berkaitan dengan bahaya riba ni. Tinggal satu perkara lagi saya nak sebutkan kepada tuan-tuan berkaitan dengan idha'af yang dijanjikan oleh Allah ni, sama ada dibaca sebagai mudha'ifun ataupun qiraat lain mudha'afun. Mudha'if ini kalau kita belajar bahasa Arab itu wazan muf'il, maknanya isim fa'il. Tapi kalau mudha'af itu merujuk kepada isim maf'ul, sama ada mereka yang melipat gandakan atau mereka yang dilipat gandakan. Kata Al-Imam Maturidi yang tafsirnya, qiraat yang beliau pilih adalah mudha'ifun, seperti musir ataupun muqwi. Indana hum al-mudha'ifun li'annahum alladhina ja'alu al-ahad asharatin wal adha'af al-mudha'afa bitasadduqihim ibtigha'a wajhillah fahumul mudha'ifun li anfusihim zalik. Maka kata Imam Maturidi, melihat kepada ayat ini, beliau melihat qiraat yang lebih rajih di sisinya adalah mudha'ifun, kerana golongan yang maksudkan ini yang telah pun meninggalkan perniagaan berasaskan riba, yang menjanjikan pulangan, penganiayaan pada satu pihak, dan membatalkan akal yang bijak yang Allah kurniakan, kerana golongan yang kaya yang diberi kelebihan sudah mengarahkan wangnya itu untuk disimpan di skim-skim pelaburan yang menjanjikan pulangan tertentu, sehingga menyebabkan orang yang bijak yang tidak berada pada tahap mereka yang sepatutnya diberi peluang untuk berniaga, mereka ni tidak dapat peluang untuk berniaga kerana tiada modal. Maka nampaknya golongan yang memilih keridaan Allah, mengikut perintahnya, walaupun nafsu ni membuat-buat mengajak kepada perkara yang mendatangkan pulangan segera seperti dalam skim riba itu tadi, nampaknya golongan ini memilih untuk mencari sesuatu pulangan di sisi Allah, maka mereka lah yang pilih, maka mereka lah jadi isim fa'ilnya. Maka dengan sebab itu kata Imam Maturidi lebih tepat untuk kita kata mudha'ifun, kiraan lebih sempurna di sisi aku, kata Imam Maturidi. Walaupun demikian, dalam Al-Burhan oleh Imam Az-Zarkashi merujuk tentang bab kiraat ini, kiraat mutawatirah yang bukannya syadzah ini, kiraat yang ada, ia merujukkan kepada keluasan maksud yang ditampung oleh Quran. Baik mudha'ifun ataupun mudha'afun, kedua-duanya merujuk kepada limpah kurnia Allah kepada mereka untuk menggunakan akal dengan cara yang betul, ataupun dengan sebab tindakan mereka itu dilipat gandakan pahala di sisi Allah SWT. Contoh seperti yang saya berikan dalam kuliah yang lalu, kalaulah seorang itu memberi layanan yang baik kepada keluarga diraja dalam satu perjalanan haji contohnya, dia beri makan, orang itu tak ada makanan, diberi minum, maka orang tu rasa sempurna sangat layanannya, seronok sangat. Maka pulang ke tanah air, dia panggil, rupa-rupanya barulah fulan ni sedar kebaikannya, keikhlasannya, merawat, menjaga dan memenuhi permintaan jemaah haji itu, dan seorang daripadanya ternyata keluarga diraja. Maka keluarga ni memanggil, oleh sebab kamu telah bagi makan kepada ni, keluarga kerabat kami ni, maka kamu bagi makan sepinggan, kami bagi makan kepada kamu 10 pinggan. Adakah begitu? Tentulah tidak begitu, tuan-tuan. Kerana idha'af ataupun mudha'afun ataupun mudha'ifun yang dilipat gandakan ni, yang dimaksudkan oleh Allah SWT, dia melampaui apa yang mampu kita fikirkan. Kerana pemberian di sisi Allah ni bukan seperti pemberian manusia. Kalau seorang raja yang kita anggap kaya, sedangkan memiliki satu juzuk kecil daripada permukaan geografi bumi, seperti itu pun kita dah rasakan pemberiannya cukup besar. Mungkin dia beri peluang, mungkin dia beri tanah, mungkin dia bagi projek, mungkin dia beri title, apa saja yang kita sangkakan besar, tetapi di sisi Allah jauh lebih besar dan kita tak mampu fikirkan, tuan-tuan. Contohnya, kita selalu mengedarkan hadis ini yang kita tularkan bersama-sama, iaitu sabda Nabi SAW, raka'ata al-fajri khairu min dunya wa ma fiha. Dalam hadis sahih ini, Nabi SAW telah menyatakan bahawa 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik pada dunia seisi kandung. Maka kalau orang sembahyang sunat sebelum subuh ataupun selepas azan subuh, ikut penjelasan para
para ulama. Kata Imam Mula Ali Khari, rakaat al-fajr ini khairun min dunya wa ma fiha. Nak bandingkan dunia dengan hartanya, dengan minal mal wal jah, semua perkara-perkara bersifat duniawiyah ni nak dibandingkan dengan 2 rakaat di sisi Allah SWT, maka tak ternilai 2 rakaat yang dikerjakan itu. Dalam Syarah Minqatul Mafatih menjelaskan bahawa maksudnya ke sini 2 rakaat yang dimaksudkan itu adalah lebih baik pada dunia dan segala a'radiha wa zahratiha, fal khairu imma majra ala za'am man yara fiha khairan aw yakunu bab. Maknanya apa saja yang kita maksudkan kat sini, pemberian ataupun harta ataupun keindahan, kecantikan, kemewahan, maknanya di sisi Allah Taala 2 rakaat itu lebih besar. Sebab janji-janji yang dikemukakan dalam Quran terhadap orang beriman ini bukan sebidang tanah ataupun satu daerah ataupun projek-projek yang bernilai tertentu, tapi janji di sisi Allah SWT itu kita lihat contohnya surah Ali Imran ayat ke-133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mencari keridhaan Tuhanmu dan juga syurga yang terbentang luasnya sahaja seperti langit dan bumi. Jadi menunjukkan kepada kita mudha'ifun yang disebut di sisi Allah SWT ni, ataupun mudha'afun dalam kiraan yang lain, sama ada mereka yang melipat gandakan dengan sebab ketaatan itu, mereka mencari jalan untuk dapat pelipat gandaan di sisi Allah kerana mereka sedang berniaga dengan Allah, seperti yang kita baca dalam surah As-Saf yang lalu, bahawa orang yang hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, maknanya orang yang meyakini janji Allah ni sebenarnya mereka sedang berniaga dengan Allah SWT. Perniagaan yang tidak akan rugi sama sekali. Maka pelipat gandaan yang dimaksudkan itu, kalau diumpamakan seorang raja ni tadi, oleh kerana menghargai pelayanan yang diterima oleh kerabatnya ketika berada di tanah suci, maka pemberiannya berupa satu yang berlipat ganda yang tak mampu terfikir. Mungkin satu benda yang, mungkin sebuah kereta kot, mungkin sebidang tanah atau apa saja, ataupun beri title pun dah hebat dah, dapat title tertentu atau pingat yang tertentu, tapi di sisi Allah SWT ganjaran itu jauh lebih besar dan tak mampu nak dibandingkan. Sebab pemberian Allah ni gambar langit dengan bumi ukurannya. Sembahyang sunat subuh tadi dalam hadis sahih menyatakan lebih baik dunia seisi kandungnya. Bayangkan tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, orang yang bersabar atas kematian anak, maka Allah Taala akan menyeru pada para malaikat, menyuruh mereka supaya membangunkan untuk mereka sebuah istana yang dipanggil sebagai Baitul Hamdi, istana pujian kepada Allah SWT. Inilah berita-berita gembira yang dikemukakan dalam Quran dan juga dalam hadis berkaitan dengan faulaika humul mudha'ifun. Jadi demikianlah apa yang dikemukakan oleh Imam Fakhruddin Razi, fa bi raghifil wahid yakun lahu kasrun fil jannah fihi min kulli shay'in thawaban nazaran ila rahmah wa ashar qusur mithlahu nazaran ila fadl. Maka kalau nak dibandingkan dengan pemberian di sisi Allah, makna mudha'afah yang dikemukakan itu, pelipat gandaan yang dia berikan itu bukanlah dalam keterbatasan yang kita fahami, tetapi jauh lebih besar daripada apa yang mampu kita ceritakan. Bukannya sebuah syurga, bukannya sebuah istana, mungkin 10 istana, bukannya sebuah syurga, lebih daripada itu lagi. Jadi demikianlah kefahaman kepada ayat ini seperti yang diuraikan oleh Imam Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, melihat kepada ayat ini lagi, kalau kita perhatikan bahawa dia menyebut, jelaskan kepada kita tentang hak kaum keluarga yang dijaga, golongan miskin dan juga mereka yang terdampar, tersekat dalam perjalanan. Kemudian peringatan untuk meninggalkan apa jua perniagaan yang ditentang oleh Allah SWT, yang dibenci olehnya dan diharamkan olehnya, seperti riba ni tadi, dalam pendapat yang kita kemukakan di samping pendapat yang pertama, yang juga wajar untuk dipertimbangkan dalam suasana pada zaman seperti hari ini. Kemudian dalam ayat ke-40 datang peringatan, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum ma yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah lah yang mencipta kamu, memberi pada kamu rezeki, kemudian matikan kamu, kemudian menghidupkan kembali. Adakah di antara kamu yang kamu sekutukan itu, yang kamu sekutukan dengan Allah itu, yang dapat berbuat sesuatu dari demikian itu? Maha suci Allah Taala dan maha tinggi daripada apa yang kamu kerjakan, pada apa yang kamu persekutukan. Jadi di sini digambarkan lagi dan lagi tentang kekuasaan Allah SWT. Allah mencipta kamu, dialah yang maha mencipta, maha memberi rezeki, mengeluarkan manusia dari perut ibunya, rahim ibunya dalam keadaan tidak memiliki ilmu pengetahuan, dalam keadaan telanjang, tidak pandai lagi mendengar, tidak pandai melihat, tidak pandai berkata-kata. Kemudian Allah memberikan perkara itu satu demi satu secara berperingkat, dan kemudian seorang itu berjaya dalam pelajarannya dan diberi peluang untuk pekerjaan, diberikan kesihatan, pandai untuk memilih pakaian, berharta, mencari pasangan, mampu untuk menghasilkan sesuatu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini kalau diteliti satu persatu menunjukkan kepada kita tentang segala yang kita perolehi ini
ini sudah menjadikan seorang kita kaya. Walaupun kita tidak memiliki perbendaharaan seperti golongan Rom atau Parsi yang kita bincangkan daripada awal lagi. Ingat ya, jangan lupa setiap ayat ni mempunyai perhubungan yang langsung dengan tema kepada surah ini, iaitu tentang kekuatan, tentang perkara yang namanya kebendaan, perkara yang namanya empire, perkara namanya penguasaan, pentadbiran. Maka nikmat Allah seperti itu yang perlu kamu bangunkan kesedaran dan memujinya masa ke semasa. InsyaAllah kita akan lihat dalam kuliah akan datang kaitan yang luar biasa di antara ini masih lagi dalam konteks kedaulatan, kekuasaan, pentadbiran yang merujuk pada bangsa yang kuat yang pernah mengatur dan mentadbir dunia satu masa dahulu. Ia semua ada dalam diri kamu sebenarnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.